Bagi yang beli kari kepala ikan, kita ada dua jenis, sama ada kari kepala ikan ataupun kari ikan. Jadi satu ekor ikan. Tapi nak beritahu satu benda. Bila you orang rasa, you kata, Datin, saya rasa kurang masin. Saya akan beli nak masin lebih. Dia macam ni. Masin nak tunjuk you orang secara up close and personal. Nampak tak rempah dia? Rempah ni kita masak lebih kurang lebih pada 5 jam. Bukan kurang, lebih pada 5 jam tu minimum. Okey. Dia kari ni dia tak macam masak lodeh, dia tak macam masak lemak cili api, yang mana kalau masin tu you orang rasa tak kena dengan lidah you letak terus ayam dia jadi okey. Tak, kari ni the moment you orang masuk rempah tu dalam dia, dia akan masak dalam rempah ni. Okay. Kalau dia dah termasin, hang tambah pilah ayam lagu mana, dia dah lari dah rasa dia. Pasal bila kita nak hasilkan sesuatu kari, okey, bila kita letak dalam kuali yang besar macam ni sebelum masuk kepala ikan semua, kita kena pastikan rempah dia, okey, santan dia, okey, rempah, santan dan juga asam dia balance. Kalau garam terlebih, hang dah campur lepas tu dia jadi ceroi, tetapi dia tak buang rasa masin tu. Kenapa? Rempah di dalam ni dia jadi macam span yang dia akan sedut masin tu. Pasal tu jaga-jaga bila buat rempah. Bayangkan satu lagi bila dah termasin, you orang letak pula kari pala, you letak kepala ikan tu akan sedut masin tu. Jadi habis gulai you orang. Gulai kalau dalam kari, kalau ada moment dia dah termasin, you tambah ayak, dia punya pecahan tu semua dah lari, dah jadi tak elok dah. Pasal tu kita bahasa makan tips of the day, bapak saya ajak saya masa nak berniaga. 2 benda kena pegang sebagai peniaga. Saya dibesarkan di pasar malam. Mungkin hari ni orang tengok macam baru, tetapi tak. Daripada saya kecil sama kami semua dibesarkan pasar malam. Satu, kalau kita nak berniaga, buat masak makan macam kita nak makan di rumah. Nombor 2, masak makan untuk orang boleh makan, bukan kita makan syok sendiri. Contohnya, buat sambal tumis macam nak pecah kepala. Bila orang tanya, awak pedas sangat ni? Oh, pasal aku suka pedas. Masalah dia bukan hang yang nak makan. Hang menjual makanan, hang kena jual dalam keadaan semua orang yang makan pedas boleh makan, yang tak makan pedas pun boleh makan. Pasal tu tip of the day, balancekan dua ni untuk make sure that semua orang boleh makan makanan kita. So, okay? InsyaAllah semoga yang ni menjawab soalan kenapa saya tak buat extra masin. Nak masin, you all boleh tambah garam lagi. Nak tawak, kalau you all tambah ayam dalam rempah you all, memang lari sangat. Rempah yang dah dibalancekan, kalau you all tambah ayam untuk jadikan 2 bekas gulai, lain. Tapi kalau untuk jadi kari, you all simply tambah ayam. Kalau dia terlebih masin, hancur rasa kari tu. Penting pasal tu, tak semua orang boleh buat kari, tapi ramai boleh buat gulai. Beza kari dengan gulai. Gulai ni dia ceroi, tak cukup tambah ayam sampai dia jadi. Kari tak. Kari dia ada adunan dia, memastikan dia tetap pekat dan likat sambil you all terus jatuh tepikan. Assalamualaikum 072266502. Dapatkan Allah kita buka lepun. Ki Allah susu kita dapat cek di rasa arahin. Alhamdulillah.